Di manakah pula pelan pembangunan masyarakat India? Apabila isu ini dibangkitkan, semalam ada yang melenting kerana telinga nipis ataupun kuayak. Bila saya bertanya soalan ini, ada pula yang menuduh saya membangkitkan isu perkaiman 13 Mei. Sebenarnya pihak yang menuduh saya lah yang menunggang 13 Mei. Malah menggugut saya dengan akta hasutan. Kita tengok peristiwa sejarah 13 Mei 1969. Saya sebut lagi sekali. Merupakan mata pelajaran dalam silibus sejarah tingkatan 5. Adakah guru-guru ini menghasut murid-murid yang belajar berkenaan dengan 13 Mei boleh semak dalam mata pelajaran sejarah 13 Mei? Supaya ini adalah friendly reminder, kita sama-sama beringat, kita tak naklah benda ini berlaku. Kita dah bangun ekonomi, bangunan kita dah tinggi, kerana benda macam ni kita bergerak hancur dengan sekelip mata. Itu yang saya sebut. Bukan saya menghasut. Tak apa, nanti sekejap lagi saya bagi. Saya dah panjang lagi. Saya nak tanya sikit je, Muhammad, tadi tentang rumah masyarakat India. Saya akan sebut dalam ni. Saya lagi. Adakah yang Muhammad setuju? Tak ada dalam ni. Sikit saya tanya dulu. Adakah yang Muhammad setuju? Sebab saya tak bagilah. Sebab saya ada lah ucapan saya sebut ni. Mitra semua saya ada ni. InsyaAllah. You don't worry. Saya akan bela masyarakat India. Walaupun ada lembaga pengarah mitra yang ada dalam ni tak buat apa-apa pun kepada masyarakat India. Until now, allocation 100 million approved by the budget, not released yet. Even single cent. Dengan izin. Saya tahu benda ni, saya dah jumpa dengan mitra jawatankuasa dia, dengan NGO semua. Ini sedih kepada masyarakat India. Okey, baik. Saya terus kepada point of order. Sekejap, ada point of order. Tolong duduk dulu, Yang Muhammad Pendang. 3610C, perkataan yang harus menaikkan perasaan bersakit-sakit hati atau bermusuh-musuhan antara satu kaum dengan satu kaum dalam Malaysia atau melanggar mana masyarakat dalam pelbagai atau tambah pasal saya lagi. 36 apa? 10C. Okey. Tadi Pendam bangkit tentang Mei 13. Mei 13 sebagai sejarah kita tak ada masalah. Nak belajar dalam sekolah memang patut belajar. Tapi dalam konteks perbahasan Pendam, dia bangkit Mei 13, dia ugut. Jangan biar Mei 13 ulang lagi. Itu salah. Tak boleh ugut macam tu. Hari itu speaker ada, saya suruh Pendam bangun jelaskan. Dia tak berani. Okay. Hari ini dia ambil kesempatan. benda ni dah usul. Dia ambil kesempatan nak cuba untuk saya akan selesaikan. Mana boleh? Baik, okey. Itu je. Ya. Okey. YB Pendang, apa nak cakap? Benda ni dah diusul. Tunggu speaker buat keputusan lah. Dia dah usul, saya sebut 13 Mei tu. Dah ada semalam. Saya pun dah dapat surat dah, saya akan jawab. Jadi tak payah bangkitkan lagi. Tapi jangan ulang lagi. Kapal ulang lagi. Okey. Jangan ulang. Saya tak ada keputusan lagi. Dah. Dua-dua. Okey, saya buat ruling. Seperti yang Pendang kata, saya pun difahamkan bahawa perkara ini adalah pertimbangan Tan Sri Speaker. Jadi kita jangan bangkitkan tentang isu ni. YB Pendang pun jangan bangkitkan lagi tentang 13 Mei ini. Sama ada nak pertahankan diri atau tidak, itu dah dalam pertimbangan YB. Ini fakta. Tan Sri Speaker. Ya, tak apa, fakta. Kita memang terima. Tak ada masalah dengan 13 Mei. Yang isunya adalah sama ada Pendang telah membangkitkannya dalam berkaitan dengan tambah balik isu lain. Tapi tak apa, teruskan. Tadi tentang apa? Saya ingat lagi pasal masyarakat India. Masyarakat India. Okey, teruskan. Okey, baik. Terima kasih tuan apa ni yang dipetua. Terima kasih lah. Sekarang ni kita 3R plus dengan 13 Mei tak boleh sebut. Okey, baik. Saya nak sebut sini. Berkenaan dengan tadi saya tegaskan